Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis pada malam ini dengan bacaan mula kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpah kurnianya serta hidayah dan taufik daripadanya kita dikumpulkan lagi di dalam majlis ilmu di dalam membicarakan tentang kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kelas hari ini berjalan lancar. Di mana kita ada sedikit gangguan waktu sebelum ni, kuliah sebelum ni, dan kita terpaksa tangguhkan. Jadi insyaAllah hari ini kita akan meneruskan tajuk ataupun perbahasan daripada kitab Bidayatul Hidayah ini yang membahaskan tentang salah satu daripada ma'asil qalbi, salah satu daripada penyakit hati, iaitu riak. InsyaAllah. Jadi selawat dan salam ke atas Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatul lil alamin, rahmat yang mana kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membawa rahmat kepada sekalian alam dengan asbab segala pengorbanan, kasih sayang yang telah dibawa oleh baginda Nabi SAW, membuatkan kita pada hari ini mendapatkan nikmat iman dan Islam, dan kita mempelajari kitab-kitab ini hari ini hasil daripada ikutan mereka kepada mereka yang menuliskan ataupun yang membahas ilmu-ilmu agama ini, berpandukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lah guru pertama kita yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan untuk kita, dan kita mempelajari banyak sekali daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui para pewarisnya. Sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut bahawasanya baginda tidak meninggalkan kepada kita dinar maupun dirham, tetapi yang ditinggalkan kepada kita itu adalah Alkitab dan Sunnah. Kemudian disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya al-ulama'u warasatul anbiya, maka peninggalan yang berharga antara yang baginda Nabi tinggalkan kepada kita itu adalah para ulama, yang mana mereka merupakan para pewaris Nabi Allah Subhanahu wa taala, yang bukan sekadar mewarisi dari sudut ilmu yang kita pelajari hari ini, tetapi mewarisi daripada kerohanian, daripada akhlak mereka yang seiring dengan akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada hari ini kita akan terus melihat kepada perbahasan daripada ma'asil qalbi. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan membahas tentang penyakit hati yang kedua yang telah ditekankan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Maka ma'asil qalbi ini banyak, tetapi tiga penyakit utama yang telah diambil oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk dibahas di dalam kitab Bidayatul Hidayah, berpandukan kepada hadis Nabi SAW yang pernah kita kongsikan sebelum ini, di mana baginda Nabi SAW ada bersabda, salasun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan, iaitu yang pertama syuhun muta', kebakhilan yang ditaati, kemudian wahawa muttaba', hawa nafsu yang dituruti, kemudian yang ketiga adalah wa'ijabul mar'i binafsihi, dan kekaguman seseorang itu terhadap dirinya sendiri. Maka syuhun muta', kebakhilan yang dituruti ini kita telah bahas pada minggu sebelumnya, iaitu di mana kebakhilan yang dituruti ini telah menumbuhkan penyakit, satu penyakit yang besar di dalam diri manusia, iaitu penyakit hasad. Maka hari ini kita akan melihat hawa muttaba', hawa yang dituruti inilah yang menyebabkan timbulnya penyakit riak. Maka insyaAllah kita sama-sama pergi kepada slide yang pertama. Kita akan melihat apakah yang dimaksudkan daripada riak itu sendiri. Maka riak di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu usahamu mencari kedudukan di dalam hati manusia. Maka disebut di sini talabukal manzilata fi qulubin nas, usahamu untuk mencari kedudukan dalam hati manusia, litanala bihil jaha wal hashmah. Untuk apa? Untuk engkau dapatkan satu penghormatan, untuk engkau mendapatkan kemuliaan di sisi manusia. Dan riak yang kita sebutkan ini khususnya dimaksudkan di dalam
urusan agama dan urusan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya adik, maksud riak ni dalam kata lainnya dia berasal daripada perkataan ra'a. Ra'a kalau kita lihat, kita melihat maksudnya daripada bahasa Arab, melihat. Tetapi bila sebut riak di sini, yura, maknanya dia cuba untuk memperlihatkan amalannya ataupun memperlihatkan segala usahanya untuk mencari kedudukan dan penghormatan di sisi manusia. Tetapi kalau kita maksudkan riak yang kita sedang bahas di saat ini adalah riak yang khusus di dalam bab ibadah dan bab agama, bab ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dalam urusan dunia, maka di sini ada perbahasannya lagi. Maknanya dibolehkan, tetapi jangan sampai membawa kepada sifat takabur ataupun kesombongan. Maka itu boleh menjatuhkan diri seseorang ketika mana dia mula ada sifat sombong dengan apa yang dimiliki. Sebab itu dia termasuk juga, walaupun riak dalam bab dunia, tetapi dia juga termasuk di dalam mahzurat, maknanya perkara yang perlu kita hati-hati terhadapnya supaya tidak menjatuhkan kita ke dalam penyakit yang lain seperti takabur yang kita sebutkan tadi. Maka pada waktu ni kita akan fokus membincangkan tentang riak di dalam ibadah ataupun riak di dalam urusan agama. Maka ini yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu usahamu mencari kedudukan di dalam hati manusia agar dengannya engkau memperoleh kemuliaan dan kehormatan. Maka sesungguhnya cinta kepada kedudukan dan kemasyhuran, inilah kita kata talabul jah ataupun talabul syuhrah. Dan ini kita telah bahas di dalam pengenalan tentang Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, di mana beliau juga menceritakan bagaimana keadaan dirinya ketika mana diuji dengan kemasyhuran, yang membuatkan akhirnya beliau berkhalwah ataupun menyendiri sehingga lahirlah penulisan-penulisan yang cukup besar nilainya dalam dunia umat Islam, seperti kitab yang ada pada tangan kita saat ini, iaitu kitab Bidayatul Hidayah, itu juga kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kita perhatikan seperti yang saya sebut sebelum ni, semua kuliah-kuliah kita ini kita akan merujuk juga kepada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin dan juga kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah, di mana beliau menceritakan secara terperinci. Maknanya kalau kita nak baca lebih dalam lagi tentang riak, boleh buka dua kitab ini, Al-Arba'in fi Usuluddin dan juga kitab Ihya Ulumuddin. Jadi sebanyak rujuk di situ untuk kita lebih memahami secara mendalam tentang penyakit ini. Maka beliau menyebutkan wahubbul jah minal hawal muttaba' al-mukhlaq. Jadi sesungguhnya cinta kepada kedudukan dan kemasyhuran itu adalah salah satu tanda bahawasanya hawa nafsu itu sedang dituruti. Maka hubbul jah minal hawa al-muttaba' al-muhlik. Maknanya cintakan kepada kedudukan ini merupakan salah satu daripada tanda hawa nafsu itu sedang dituruti, yang mana itulah yang telah disifatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan dalam hadis tadi, bahawasanya ia merupakan salah satu daripada 3 perkara yang membinasakan, wa'yazubillah. Maka wafihi halaka aksarun nas, dah ramai orang yang binasa kerana penyakit ini. Dan ketahuilah manusia itu tidak binasa melainkan kerana manusia itu sendiri. Apa maksudnya? Manusia itu binasa ataupun manusia itu mengalami kerosakan kerana perbuatan, kerana apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Dan seperti kita lihat ini, riak ini adalah untuk mencari pandangan, mencari muka di hadapan orang lain. Maka itulah yang akhirnya merosakkan diri mereka sendiri. Maka kita lihat pada slide yang seterusnya disebut apakah hukum bagi riak. Jadi ketahuilah bahawa hukum riak secara umumnya, bila melibatkan urusan agama, urusan ibadah ini, maka dia tidak ada perbahasan yang lain melainkan hukumnya adalah haram. Jadi kenapa haram? Kenapa hukum riak ini menjadi haram? Maka ini disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Beliau sebut haram ini kerana 2 perkara. Yang pertama, annahu talbisun, idza arada an ya'taqidan nas annahu mukhlisun muti'un lillahi ta'ala muhibbun wa huwa bihazihi niyyah fasiqun mamqutun 'inda Allah ta'ala. Kerana apa? Kerana di sini sebenarnya sudah ada unsur gangguan daripada syaitan, di mana ketika mana dia melakukan ataupun riak di atas urusan agama ni yang menjadikan ia haram, kerana dia ingin manusia percaya bahawasanya ibadah yang dilakukan, kebaikan yang dibuat, contohnya sedekah yang dikeluarkan, itu adalah tanda dia ni orang yang taat pada Allah.
ataupun tanda dia ini adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketahuilah niatnya ini niat yang fasik yang membuatkan dia menjadi orang yang dimurkai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itu kalau kita melihat ya, perkara yang pertama yang paling penting di dalam memulakan satu-satu pekerjaan adalah dengan niat. Sebab itu baginda Nabi SAW menyebutkan innamal a'malu binniyah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya sahaja amalan itu bermula dengan niat, dan setiap orang itu hanya sahaja akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi perlu untuk islahun niyah, perlu memperbaiki niat supaya lurusnya amalan yang dikerjakan. Maknanya bila kita bermula dengan niat yang baik, insya-Allah mungkin di dalam amalan itu akan ada ujian-ujiannya, tetapi ketika kembali kepada niat yang baik ini, maka Allah akan melorongkan, Allah akan menganugerahkan hidayah dan taufiknya untuk kita beramal dengan mengikhlaskan amalan kita semata-mata kerana Allah. Tetapi jika awal daripada amalan itu sendiri sudah rosak niatnya, maka itulah yang akan kita dapatkan ataupun natijah di penghujungnya atas apa yang kita niatkan. Maka diberi contoh oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah di sini, walau sallama ar-rajul darahima ila jama'ah yukhayyilu ilaihim annahu yajudu alaihim biha wa innama hiya duyunun lazimah asabihi litalbisihi wa illam yatlub bihi an yu'taqada salahuhu lianna malakal quluba bitalbisi haram. Maka disebut dekat sini, kalau contohnya ada seorang lelaki ni nampak berinfak, tak kisahlah rajul di sini maknanya tak kisah lelaki ke perempuan ke, kononnya berinfak dengan apa dia? Dengan tujuannya supaya orang melihat dia ni pemurah. Padahal mungkin yang dia keluarkan itu adalah perkara yang wajib untuk dia selesaikan. Contoh dia ada bernazar. Jadi kalau contohlah dia kata kalau dia dapat satu perkara ni, maka dia nazar dia akan bersedekah. Jadi sedekah tu sekarang bukan lagi menjadi sunat kat atas dia, maka wajib yang jadi nazar dia. Tapi ketika dia keluarkan sedekah tu dengan tujuan supaya orang mengatakan yang dia tu pemurah, sedangkan sebenarnya dia sedang melaksanakan janji dia nazar dia tadi ataupun kewajipan dia, maka di sinilah berlakunya talbis iblis, di mana dia telah dihasut oleh hasutan iblis untuk bersifat dengan sifat riak. Maka di sinilah kita kata menjatuhkan dia ke dalam hal yang haram. Itu perkara pertama, kenapa riak ini dikatakan haram. Saya tak letak dalam slide ni sebab panjang. Jadi kita kongsi di sini dan insya-Allah boleh catat, mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Jadi yang kedua, kenapa riak ini haram? Annahu idza qasada bi ibadatillahi ta'ala khalqallah. Jadi orang kalau riak ini memang tidak ada yang lain, tujuannya adalah untuk, awal daripada definisi riak itu tadi sendiri telah talabuka, maknanya usahamu untuk mencari apa dia? Untuk mencari penghormatan, untuk mencari kemuliaan di sisi manusia. Jadi kalau seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tujuannya adalah untuk meraih perhatian makhluk Allah, maka ketahuilah dia sebenarnya telah terjatuh ke dalam memperolok-olokkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia bukan tujuannya itu bukan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun hakikat yang sebenarnya dia telah melakukan. Sebab itu riak ini dikatakan syirik yang tersembunyi. Sebab apa? Tujuan dia tadi bukan lagi untuk Allah, tetapi tujuannya adalah untuk dia mendapatkan perhatian daripada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, daripada orang yang ada di sekitarnya. Maka apa yang akan terjadi kepada dia? Maka ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ataupun disebutkan sendiri bahawasanya riak ini termasuk di dalam syirik yang kecil. Sebab dia telah beramal tadi bukan lagi tujuannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kerana manusia. Maka sebab itulah dikatakan riak ini jatuh kepada hukumnya haram. Jadi orang yang beramal dengan riak, maka termasuklah dia dalam golongan yang dimurkai Allah dan jatuhlah dia ke dalam salah satu bentuk syirik, iaitu syirik yang tersembunyi, wa'ayazubillah. Maka zahirnya dia melakukan amal ibadah itu kerana Allah Subhanahu, tujuan zahirnya dia melakukan ibadah kepada Allah, tapi sebenarnya tujuan dia hanyalah untuk mencari-cari pandangan manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون.
Disebut tentang riak ini di dalam Al-Quranul Karim, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mencela kepada orang-orang yang solat. Sebab hakikat daripada solat ini hakikatnya adalah datang daripada kalimah silah. Selalu guru saya menekankan solat ini sebenarnya adalah untuk kita membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat ini dari sudut lughah juga bermaksud doa. Maknanya ketika kita solat, hakikatnya kita sedang berdoa kepada Allah, menyeru Allah Subhanahu Wa Taala, meminta bantuan dan pertolongan daripada Allah. Tetapi ketika kita lakukan ini dengan tujuan untuk meraih perhatian manusia, maka inilah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang solat, yang mana ketika mereka solat, mereka lalai daripada solatnya. Ketika menyebut Allahu Akbar, sebut di dalam takbir Allah Maha Besar, tetapi di saat dia mengangkat takbir, sebut Allah yang Maha Besar, tapi semua hal-hal dunia masuk ataupun datang ke dalam diri dia ataupun dalam lintasan pemikiran dia. Maka di mana Allahu Akbar yang dilafazkan? Maka hanya sekadar di lisan, tetapi tidak dimaknai betul-betul dalam hatinya. Maka sebab itulah salat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa solat kita tak membentuk peribadi kita, tak menjadikan kita orang yang berakhlak, ataupun kita masih lagi terikat dengan tuntutan-tuntutan nafsu kita, tidak menghalang kita daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Ini adalah kerana solat kita bukan membangun hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya hanya kita lakukan untuk melepaskan ataupun kita kata meringankan beban kita sebagai taklif yang dipertanggungjawabkan ke atas kita. Tetapi kalau orang menghayati solatnya ini adalah tanda dia sedang berhubung dengan Allah, berkomunikasi dengan kekasihnya, maka mana mungkin dia akan ambil ringan tentang solatnya. Seluruh persediaan daripada solat itu akan dilakukan. Jadi kalau sentuh bab solat ni sebenarnya dia benda yang paling kita kata paling berat lah untuk kita. Bukan berat tu maknanya berat untuk dikerjakan, tetapi perkara yang paling utama bagi kita, sebab baginda Nabi SAW sebut as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad halakad-din. Orang yang mengerjakan solat maka dia telah membangunkan agamanya, tetapi orang yang meninggalkannya maka dia telah memusnahkan agamanya sendiri. Ketika kita meninggalkan solat, maka sebenarnya ketika kita telah hilang satu daripada cara untuk kita berhubung dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu hakikat solat yang kadang-kadang kita ghafil anha, kita lalai daripadanya. Jadi kalau kita solat sekadar melepaskan kewajipan ataupun melepaskan beban, kan kita kan selalu rasa macam tak solat lagi lah, rasa macam bagus sebenarnya, ada perasaan macam ada benda tak kena dan sebagainya. Tapi kita kena check ataupun kita kena muhasabah diri kita, adakah sekadar rasa itu adalah kerana kita rasa macam ada beban, takutkan murkanya Allah Subhanahu Taala, ataupun beban yang kita rasa tu adalah kerana kita belum berkomunikasi dengan Al-Mahbub, belum berkomunikasi dengan kekasih kita pada waktu yang tepat ataupun pada waktu yang dia telah tetapkan untuk kita. Jadi itu kita kena muhasabah diri kita masing-masing, termasuklah saya sendiri, insya-Allah. Kemudian yang seterusnya, dalil tentang bahayanya riak. Ini diriwayatkan hadis riwayat Ahmad daripada baginda Nabi SAW. Sesungguhnya yang paling aku takutkan ke atas kamu ialah syirik yang kecil. Maka para sahabat bertanya, apakah syirik yang kecil itu wahai Rasulullah? Maka baginda Nabi SAW bersabda, riak. Maka sambungan pada hadis ini, pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberi balasan atas amalan-amalan hamba-Nya, maka dia berfirman, pergilah kamu kepada orang yang dahulu kamu tunjukkan amalanmu kepadanya di dunia, dan lihatlah adakah kamu akan memperoleh ganjaran daripada mereka. Maka ini adalah satu tahdid ataupun kita kata satu ancaman dan tahzir, peringatan, amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Kadang-kadang yang buatkan kita menjadi berat dalam urusan-urusan kehidupan kita seharian, kita merasakan ujian dalam hidup kita bersilih ganti, tidak pernah selesai. Maknanya satu masalah datang,
Dan datang lagi bertubi-tubi dalam hidup kita adalah kerana kita banyak menyerahkan urusan kita kepada manusia. Maka di saat itu Allah Subhanahu Wa Taala berlepas bariun, maknanya berlepas diri daripada kita. Maka sebab itulah sebenarnya hakikat daripada Islam pada awal disebut seorang Muslim itu adalah orang yang tunduk berserah. Islam itu dengan makna aslim taslam, maknanya kau menyerah pada Allah, maka kau akan selamat bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Islam itu dengan makna al-inqiyad, ketundukan, at-ta'ah, ketaatan. Dan tidak bermakna kita mengatakan kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita melakukan yang sebaliknya. Kerana seorang yang mencintai itu, dia akan sentiasa taat, dia akan sentiasa ikut apa sahaja yang datang daripada kekasih dia. Maka bolehkah kita menyatakan kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi perbuatan kita adalah sebaliknya daripada apa yang kita lafazkan. Wa'iyyazubillah, tanpa sedar kita tergolong daripada orang-orang yang munafik. Luar kita menzahirkan. Dan ini sebenarnya termasuk di dalam riak. Imam Ghazali sebut. Asal daripada riak tu, yang ini yang paling berat sebenarnya, iaitu aslun fil iman. Riak yang paling berat itu ketika dia menzahirkan keimanan, tetapi sebenarnya dalam hati dia kosong daripada nilai keimanan. Wa'iyyazubillah. Maka ini riak yang paling berat. Kemudian baru pergi kepada tingkatan yang seterusnya, iaitu dia aslun fil ibadat, maknanya dia riak dalam bab ibadah, tetapi bab faraid, bab kefarduan, bab yang wajib. Maknanya kalau ada orang baru dia solat, solat dengan khusyuk ataupun solat dengan penuh kehati-hatian dan sebagainya, tetapi kalau orang tak ada maka dia tak buat seperti mana yang dibuat ketika berada di khalayak. Begitu juga yang paling rendah sekali adalah riak pada an-nawafil, iaitu riak pada perkara-perkara yang sunat. Maka dia banyak bersedekah, tapi kalau ada orang bila dia bersendirian ataupun dia banyak berzikir dan sebagainya, tetapi ketika bersendirian dia tak buat perkara tersebut. Tapi panjang sangat perbahasan tentang riak ini. Ada juga pandangan Imam Ghazali rahimahullah, bukan semuanya yang dilakukan di hadapan orang tu kita boleh katakan orang tu riak. Sebab tu sebenarnya bila kita belajar ni, pada akhirnya bukan tujuan kita untuk melihat orang, tapi tujuannya adalah untuk kita melihat diri kita sendiri, mengenal penyakit yang ada pada diri kita. Maka kita kenal ini, kita kenal penyakitnya, kita kenal apa faktornya, supaya kita dapat berhati-hati. Dan jika ada penyakit ini pada diri kita, yang mana Imam Ghazali rahimahullah sebut, memang kebanyakannya orang akan ada di situasi riak, maka perlu untuk dilatih dirinya dengan mujahadah, meninggalkan riak ini, insyaAllah. Jadi waktu saya revision, saya nak kena buat nota tu, saya semacam baca tu, saya rasa macam kena dekat diri sendiri. Rasa ya Allah, semoga Allah SWT selamatkan kita daripada penyakit ini. Dan dia memerlukan mujahadah yang sangat besar. Tetapi yang paling penting yang kita kena tahu adalah bukannya satu kesalahan ataupun bukannya satu keaiban bila kita sedar yang diri kita ni berpenyakit. Penyakit yang dimaksudkan di sini penyakit rohani. Tetapi yang menjadi keaiban yang lebih besar itu adalah kita tak nak mengaku yang kita ni sakit dan kita tak nak rawat diri kita. Wa'iyyazubillah. Sebab itu dulu saya pernah sebutkan salah satu daripada kalam Imam Ghazali rahimahullah, yang beliau kata apa dia, ketika mana seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan basarahu bi'uyubih. Allah akan perlihatkan kepada orang itu akan keaiban-keaiban dirinya, supaya ketika dia tahu keaiban dirinya itu, maka barulah dia boleh merawat ataupun mengambil jalan untuk menyembuhkan dirinya daripada penyakit yang dia alami. Maka itu cerita tentang riak. Jadi dalil ini, itu dalil yang pertama. Maka Allah SWT serahkan kepada orang-orang yang kita kata berbuat amalan itu kerana manusia, maka pergilah, carilah kepada orang-orang yang selama ni kita buat tu untuk tunjukkan kepada mereka, maka lihatlah apakah mereka dapat memberikan ganjaran kepada kita. Kemudian hadis yang seterusnya adalah hadis riwayat Muslim, baginda Nabi SAW bersabda, maksudnya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman kepada 3 golongan manusia di akhirat. Yang ni sebenarnya adalah hadis yang sangat menyentuh hati, sebabnya dia banyak sekali dalam kalangan kita, iaitu orang yang berperang. Mungkin hari ini kita tak berjihad, berperang, mengangkat senjata,
Tapi banyak kan, ada jalan-jalan kita berperang, ataupun ada jalan yang kita, maksudnya contoh, jalan kita menjadi sukarelawan misalnya, kan kalau kita sendiri pun dekat dalam tim Selangor ni, salah satunya adalah memfokuskan kepada kesukarelawanan. Jadi ini disentuh oleh baginda Nabi SAW. Allah SWT berfirman kepada 3 golongan, iaitu orang yang ikut berperang, orang yang berilmu dan orang yang berinfak. Maka orang-orang ini nanti di hari akhirat akan menyebutkan, semoga Allah SWT lindungi kita, aku telah berbuat begini dan begitu. Maksudnya aku telah berjihad ya Allah, aku telah mengajarkan ilmu. Tahzir yang sangat berat bagi orang yang mengajar. Bukannya seronok pun duduk atas kursi ustazah ustaz ni kan, tetapi kadang-kadang orang yang bercakap ni lah yang pertama sekali akan terkena ujiannya, ataupun aku telah berinfak kerana-Mu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, engkau berdusta. Engkau berbuat demikian agar dikatakan sebagai seorang yang berani, seorang alim dan seorang dermawan. Maka dengan sebab itu mereka semua diperintahkan untuk diseret ke dalam neraka. Wa'ayazubillah. Maka banyak lagi lah. Kalau macam dekat dalam kitab Bidayatul Hidayah ni pun ada disebutkan di dalam akhbar, inna syahid yu'maru bihi yawmal qiyamah ila an-nar fayaqulu ya rab istashhadtu fi sabilik fayaqulu aradta an yuqal innaka syuja' wa qad qila dhalik wa dhalika ajru. Disebut apa dia? Sesungguhnya seorang yang syahid pada hari kiamat telah diperintahkan untuk dibawa ke neraka. Maka dikata, ya Allah, aku telah syahid di jalan-Mu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aradta an yuqal, engkau hanya ingin dikatakan bahawasanya engkau ini seorang pemberani, engkau ini orang yang syahid. Maka engkau telah dapatkan waqad qila zalik, engkau telah dikatakan manusia seperti itu dan itulah ganjaranmu. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Taala maka nilainya tidak ada sama sekali di sisi Allah, kerana amalan itu dilakukan untuk dipamerkan di hadapan manusia. Jadi kita baca ini untuk merenung diri kita dan kita meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah menjaga kita daripada penyakit ini, dan sekiranya kita dihinggapi penyakit ini, maka Allah SWT membantu kita untuk menjalani proses kesembuhan. Kemudian yang ketiga, hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang melakukan suatu amalan untukku tetapi dia menyekutukan aku dengan selainku, maka aku berlepas diri daripadanya. Ini yang saya sebut tadi, Allah yatabarra' minhu, Allah ana bari'um minhu, aku lepas diri daripadanya. Kerana apa? Kerana Allah itu maha kaya dan tidak berhajat kepada sekutu. Sebab Allah sifatnya Al-Ghani. Jadi yang disebut fakir itu adalah kita. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kalau kita merenung ayat Allah, Allah menyebut ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi semua, tak kisah orang tu kaya ke, orang miskin, orang terhormat, orang terhina, orang yang taat, orang yang berdosa, hakikatnya semuanya memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antumul fuqara'u ilallah. Tetapi sifat Allah, Allah Subhanahu Wa Taala ghani, maha kaya. Bila kata kaya ni maknanya Allah cukup. Dia tidak berhajat kepada siapa pun. Jadi ketika seorang tu melakukan amalan ini tadi kerana ingin mempamerkan ataupun menyengutukan Allah dengan lain, Allah tidak berhajat kepada amalannya. Bahkan tanpa amalanmu itu, Allah SWT tetap dengan ketinggian kedudukannya yang maha kaya dan tidak berhajat kepada kita. Sementara kita ketika beramal, kitalah yang memerlukan kepada Allah, meminta kepada pertolongan, rahmat, pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu hadis qudsi, dalil akan bahayanya riya. Jadi ketika kita membacakan dalil-dalil ini, maka wajib untuk kita menginsafi diri kita. Hatta ketika mana kita nak menginsafi diri kita tu, kadang-kadang kita perlu menangis. Kalau tak mampu nak menangis, kita buat-buat menangis. Tapi bukanlah buat-buat menangis depan orang kan. Nanti boleh jadi riak pula. Tetapi buat-buat nangis itu untuk melembutkan hati kita, supaya dengannya kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan alal qasdi ta'arud li rahmatillah, dengan tujuan untuk kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita buat-buat menangis supaya lembut jiwa kita untuk meraih rahmatnya Allah. Okey. Kemudian disebut di sini bentuk-bentuk riya.
Maka yang pertama kita boleh kenal riak dari sudut tubuh badan. Misalnya menampakkan tubuh yang kurus ataupun wajah yang pucat agar dikatakan banyak berpuasa, kuat berjaga malam ataupun banyak beribadah. Ataupun orang yang menunjukkan wajahnya yang sentiasa sedih dan muram supaya disangkakan hatinya sentiasa khusyuk dan prihatin terhadap urusan agama. Ini sebenarnya banyak berlaku kepada para tulabil ilmi. Ataupun saya boleh kata sebab saya berada dalam lingkungan, kita kata macam ni, kita berada dalam lingkungan orang-orang yang menempuh tariq ataupun jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang inilah ujian-ujian yang begitu halus dan tersembunyi dalam perjalanan ini. Maknanya kadang-kadang kita menampakkan diri kita tu macam yelah nak orang dari sudut ini disebut tadi riak dari sudut tubuh badan, kan wajah kita tu sentiasa macam konon-kononnya kita bersedih, konon-kononnya kita menangis ketika mendengarkan ucapan, tapi janganlah pula lepas ni bila dengar tazkirah tengok ada orang menangis, tu nak riak lah tu. Seperti yang saya sebut tadi, setiap orang hanya tahu tentang dirinya sendiri dan dia melihat keaiban dirinya sendiri. Bukan kita belajar pada saat ini untuk kita menghukum orang lain. Jadi ketika kita baca dan kita lihat perkara ini berlaku di sekeliling kita, bukan semudahnya kita ataupun menghukum seseorang. Saya menyatakan tadi saya berada dalam kalangan tulabil ilmi ni kerana saya duduk di situ dan saya takut ataupun kita rasa bimbang perkara itu sebenarnya ada pada diri kita. Kadang-kadang kita tersentuh dengar kuliah guru kita, dengar ucapan guru kita, ataupun ketika kita saya ditugaskan menterjemah kuliah guru saya. Kadang-kadang ada satu ketika tu memang macam mana sampai satu tahap tu kita sukar untuk mengawal rasa sedih ataupun rasa sebab yang datang dalam hati kita. Jadi dibimbangi, maknanya ketika kita membaca ini kita bermuhasabah dan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ketika berlaku pada saat itu bukanlah kerana kita ingin riak ataupun menunjukkan tentang diri keberadaan kita, tentang hati kita tu kepada orang lain. Sebaliknya memang perkara itu betul-betul menyentuh jiwa kita. Jadi kadang-kadang ada waktunya kita belajarlah bagaimana mengawal perasaan kita, menahan emosi kita. Jadi ini adalah satu bentuk muhasabah, khususnya kepada orang-orang yang berada di dalam tariqah, berada di dalam kalangan, kita kata kalangan orang tulabul ilmi, kalangan penuntut ilmu, dan khususnya lagi kepada para asatizah yang mengajarkan. Maka ini sebenarnya adalah salah satu daripada ujian untuk kita sendiri. InsyaAllah kita sama-sama. Jadi yang kedua, riak dari sudut perawakan ataupun penampilan. Contohnya, jalan yang menunduk. Ini bukan saya tulis. Kalau berlaku tu jangan marah saya lah. Sebabnya yang ni Imam Ghazali tulis. Saya ambil saja, tulis di sini. Riak dari sudut perawakan ataupun penampilan. Jalan yang menunduk atau gerakan yang terlihat tenang. Untuk orang melihat kalau dirinya itu sedang berada dalam keadaan kerohanian yang tinggi ataupun penyingkapan maknawi. Ini banyak saya temukan banyak sekali di dalam perjalanan hidup saya yang saya rasa taklah terlalu lama, tetapi tidak juga terlalu singkat. Jadi ini adalah ujian-ujian yang halus yang menyusup ke dalam hati para salikin khususnya, pada orang-orang yang menempuh perjalanan pada Allah SWT. Sebab itu saya sentuh tadi tentang orang-orang yang berada dalam tariqah. Maka ini ujian kita. Kadang-kadang kita rasa kononnya kita tu tak campur orang. Tak campur orang sebab apa? Sebab kita sedang berada, kita tak sama maqam kita dengan orang lain. Banyak saya dengar perkataan-perkataan ni, kadang yang guru kita cakap tu tak sama, yang sampai ke kita tu tak sama seperti mana yang sampai kepada orang lain. Orang-orang di sekeliling kita ni adalah orang awam. Kita ni orang khas, wa'iyyazubillah. Kadang-kadang dia tidak perlu kepada perkataan untuk melafazkan perkara tu. Tetapi inilah yang dikatakan tadi, perawakan, penampilan kita. Kadang-kadang kita memperlihatkan diri kita di situ, sedangkan kita sebenarnya tak tahu pun adakah itu tempat kita ataupun sebaliknya. Bagaimana kita boleh menjamin kita ini adalah daripada orang-orang yang maknanya orang yang mendapatkan penyingkapan sir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita. Kemudian riak dalam pakaian. Ini pun
Sama juga memakai pakaian kasar ataupun membiarkan pakaian terlihat kotor dan lusuh agar dikatakan dirinya seorang sufi yang hakikatnya dalam diri dia tu muflis daripada memaknai hakikat tasawuf. Tasawuf intinya bukan tentang penampilan. Sebab itu kalau saya kongsi sikitlah kalau macam tariqah Syazuliyah, kalau diceritakan Syekh Abdul Hasan Syazuli itu beliau suka pakaian yang kemas. Beliau tu suka pakai cantik, kemas, nampak macam orang berada, nampak macam orang yang kaya. Tapi ketika ditanyakan itu kepada beliau, ada orang yang menyalah anggaplah, katanya sepatutnya sufi ni tak macam ni, kan? Sepatutnya kena pakai pakaian yang lusuh, sederhana je, kan? Kau pakai hitam je semua, contoh. Tapi bukan maknanya saya merendahkan pula orang pakai hitam, bukan. Ni nak bagi faham. Tak ada masalah pada warna pakaian ataupun pilihan dan sebagainya, asalkan kemas dan untuk aurat. Cuma saya nak cakap di sini, ini antara fahaman-fahaman yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi dia faham orang sufi tu mesti begitu. Tetapi berbeza dengan Syekh Abu Hasan Syazuli, beliau kata apa dia? Beliau berpakaian begitu dengan kemas, cantik dan sebagainya. Agar apa dia? Agar dia tidak memperlihatkan diri dia tu orang yang berhajat kepada manusia. Jadi kalau kita tengok ramai je, ada je sahabat-sahabat Nabi SAW yang pakai pakaiannya begitu, maknanya kemas, cantik, bersih. Jadi tak ada istilah orang yang nak jalan pada Allah tu dia mesti selekeh, dia mesti lusuh dan sebagainya. Kalau kita tengok para masyayikh kita pun masya-Allah, cantiklah cara berpakaiannya tu, kemas, bersih, sejuk mata memandang. Itulah menzahirkan tentang Islam. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Ya Allah itu cantik dan sukakan kecantikan, sukakan keindahan. Jadi ini disebut riak dalam berpakaian. Jadi tasawuf intinya bukan pada pakaian, bukan pada zahir, tapi pada pembersihan maknawi, pembersihan dalam diri yang itu akan terpamir pada kepribadian. Kemudian riak dalam ucapan. Misalnya seperti riaknya orang yang memberi tazkirah. Saya ni masa tulis saya pun takut je, kan. Jadi inilah antara ujiannya, riaknya orang yang beri tazkirah mengungkap kalam hikmah dan pertuturan ahli salaf dalam keadaan suara yang sengaja ditekankan atau terlihat sedih, tetapi batinnya kosong daripada kejujuran dan keikhlasan. Ya Allah, semoga para asatizah kita, siapa pun yang mengajar, yang menyampaikan ilmu, khususnya pada ilmu agama ini, diselamatkan daripada ujian ini. Terkhususnya untuk diri saya. Ketika saya tulis ni, saya rasa macam Imam Ghazali ni cakap sekat saya ke, saya takut, kan. Tapi kita seperti yang disebut juga oleh Imam Ghazali, riak ini boleh berlaku. Maknanya dia antara penyakit yang sangat dekat dalam hati manusia, yang mana ia tidak boleh dikikis dengan mudah, melainkan dengan mujahadah, melainkan dengan kesungguhan yang sesungguh-sungguhnya. Nanti kita akan tengok bagaimana kita katakan cara untuk mengikis riak itu daripada jiwa kita. Tapi bila kita baca ni, jika berlaku perkara ini pada diri kita, semoga Allah mengampuni kita dan semoga Allah SWT meluruskan niat kita dengan kita pun berusaha untuk memperbetulkan niat kita di dalam menyampaikan ilmu Allah. Dan ketahuilah apa yang kita sampaikan, apa yang kita ada daripada ilmu kita ini bukanlah milik kita, melainkan daripada Dia Al-Alimul Hakim. Jadi amar ma'ruf atau nahi mungkar hanya untuk dipertontonkan kepada orang lain, tetapi jiwanya tidak merasakan kesedihan atau kehancuran yang sebenar-benarnya atas maksiat yang berlaku. Itu riak dalam ucapan. Kemudian riak pada perbuatan. Contohnya memanjangkan qiyamnya ketika solat, memperelok rukuk dan sujudnya, berjalan dengan tunduk dan perlahan di khalayak ramai, namun pada saat bersendiri dia hanya mengambil mudah solatnya, tergesa-gesa langkahnya, dan apabila merasakan dirinya dilihat orang, lalu dia kembali memperlihatkan langkah yang tenang hanya untuk dikatakan sebagai seorang yang khusyuk. Jadi kita baca ni, kita perhati diri kita sendiri, kita bermuhasabah. Ya Allah, seperti yang saya sebut tadi, seandainya ada perkara ini daripada diri kita, ya Allah ampunilah aku dan bimbinglah aku, ya Allah, supaya aku tidak mengharapkan apa-apa pandangan, apa-apa pujian daripada manusia dalam ibadah yang aku kerjakan selayaknya untukmu. Maka ini kita kena bermuhasabahkan diri kita. Kemudian yang keenam, ini pun banyak juga ujian juga kepada siapa ni? Kepada orang-orang yang mengajarlah. Riak dengan ramainya pelajar atau sahabatnya.
dan banyak menyebut para masyaihnya, oh saya berguru dengan ini, saya berguru dengan tu, kan semua guru lah, semua guru dia. Maka hanya untuk salah tak sebut masyaih tak salah, tapi kita kena jagalah hati kita. Kalau kita menyebut itu hanya untuk disangkakan bahawa beliau telah bertemu ramai masyaih, atau untuk dilihat bahawa dirinya diziarahi para ulama dan pemimpin, agar orang-orang sekeliling menyangkakan bahawa dia adalah sosok yang boleh diambil keberkahan daripada dirinya. Wa'ayazubillah, kan. Jadi sebenarnya yang paling bermakna dalam kehidupan seorang murid itu bukanlah ketika mana dia dikatakan, dia mengatakan ini guruku, ini guruku, ini guruku. Ramai orang boleh mendakwa, tapi yang paling bermakna itu adalah ketika guru mengatakan ini muridku. Jadi kita kena tengoklah diri kita, samalah seperti yang kita sebut sebelum ni. Kita semua boleh mengaku aku adalah hamba Allah, aku adalah kekasih Allah, ila akhirih, semua orang boleh sebut. Tetapi yang paling bermakna adalah pada hari akhirat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Wahai sekalian jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan redha dan diredai. Maka Allah kata pada fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kalangan hamba-Ku. Maka itu yang paling bermakna bagi orang yang beriman, itu yang paling bermakna bagi para pencinta Allah. Bukan ketika dia mengaku ataupun menzahirkan di hadapan manusia, aku ini salik, aku ini sufi, aku ini faqih, aku ini muhaddis, ila akhiri. Semua itu tidak bermakna melainkan ketika Allah memperakui engkau adalah hamba-Ku. Jadi ini yang menjadi harapan kita. Semoga Allah SWT menggolongkan kita daripada golongan ini, golongan yang redha dan diredai oleh Allah SWT. Maka di sinilah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, walau ansafa aksarun nas la'alimu anna akthara ma hum fihi min al-ulumi wal ibadat fadlan an a'malil adat laysa yahmiluhum 'alayha illa mura'atun nas wa hiya muhbitatul a'mal. Kalau kita manusia itu benar-benar menginsafi dirinya, maka dia akan mendapati bahawa kebanyakan manusia ketika dirinya melebihkan ilmu dan ibadah, maknanya ketika dia buat satu ilmu dan ibadah tidak termasuk daripada amal-amal kebiasaan itu, ini kita cerita tentang bab ibadah tadi, maka sebenarnya ia terdorong oleh keinginan untuk meraih pandangan manusia, dan di situlah sebenarnya bermula kejatuhan kepada segala amalannya dan kerosakan bagi amalan yang dikerjakannya. Seperti mana hadis yang kita sebut tadi, seorang yang syahid disuruh Allah untuk diseret ke neraka, maka dia kata pada Allah, ya Allah, aku telah syahid, aku telah berjuang jalanmu, aku syahid di jalanmu ya Allah. Maka Allah SWT kata, engkau berjuang itu kerana engkau ingin dikatakan berani, dan orang dah kata begitu, maka itulah ganjaranmu. Tapi sekarang ganjaran daripada Allah itu tidak ada apa-apa nilainya, kerana akhirnya membawa dia kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wa'iyyazubillah. Maka bila engkau telah mengenali hakikat riya dan menyedari betapa halus serta banyaknya jalan masuknya ke dalam amal, bila kita dah baca, kita dah faham, ataupun kita dah tahu apakah dia perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada riya ini tadi, maka wajiblah untuk kita berusaha merawatnya, kerana sesungguhnya tidak ada ubat bagi penyakit hati yang lebih mujarab selain daripada mengenal puncanya dan memutuskan sebab-sebab yang menimbulkannya. Jadi kalau kita tengok sebab-sebab itu tadi tidak lain tak bukan sebab dia yang utama, seperti dalam definisi riya tadi, adalah untuk mencari kedudukan, mencari kemuliaan, mencari penghormatan, nak orang pandang, nak orang rasa kita ini orang yang berilmu, orang yang beramal dan sebagainya. Maka kita dah tahu tadi, riya itu boleh datang daripada sudut cara kita bercakap, cara kita berpenampilan. Jadi tapi kita kena faham jugalah, itu perkara-perkara yang boleh berlaku. Jadi kalau macam contohlah tadi, kan kita kata dalam keadaan kita berpakaian, maknanya berpakaian kita tu janganlah kita pakai pakaian lusuh, pakailah pakaian yang bersih. Elakkan kita pakai pakaian-pakaian yang seolah-olah kita ini iftikar kepada orang, seolah-olah kita ni berhajat kepada manusia. Pakai pakaian yang baik, yang sopan, yang kita kata yang bersih, yang elok mata memandang. Tapi jika timbul penyakit ini dalam hati kita, ni nanti kita akan adalah jalan rawatan dia.
Tapi kita dah tahu tadi bentuk-bentuk riak tu boleh terjadi. Ini sebab dia lah. Contoh dalam kuliah kita, kita tahu contohnya bila menyebut tentang masyayikh tu, tiba-tiba boleh terlintas, maknanya boleh terlintas riak dalam hati kita, maka kurangkan menyebut, cari jalan untuk kita memperbaiki itu. Maka ini disebut sebenarnya secara khusus di dalam kitab Ihya Ulumuddin bagaimana cara merawat ini. Cuma kita takkan sentuh satu persatu. Kita akan kita akan bincang secara umum, dan insya-Allah dia akan membantu kita lah dalam merawat penyakit riak ini. Maka jalan rawatan riak yang pertama, yang mana ketiga-tiga perkara yang bakal kita sebutkan ini tidak lain tidak bukan dia memerlukan kepada mujahadah. Memerlukan kepada mujahadah. Maka rawatan riak ialah dengan menghindari segala sebab yang mendorong ke arahnya. Jadi ini sebab dia. Maka sebab yang pertama adalah cintakan pujian. Maknanya dia tak boleh tahammul, dia tak boleh, kita kata dia tak boleh tahan orang tak bercakap dengan dia. Dia macam nak sentiasa nama dia tu disebut-sebut, dikenal-kenal. Dialah orang yang buat begitu dan begini, dialah ahli khidmat, dialah ni pun ujian juga kan. Kalau saya tengok isu yang berlega dalam minggu lepas kot, saya tengok cerita tentang ahli khidmat, bagaimana ahli khidmat kadang-kadang berkasar dan sebagainya. Itu adalah satu sisi, tapi sebenarnya banyak lagi kebaikan-kebaikan pada ahli khidmat yang lain. Saya rasa kalau sekadar 1-2 posting untuk teguran tak ada masalah, tapi janganlah sampai dijadikan satu perkara yang berlaku tu sebagai hukuman kepada semua ahli khidmat yang berkhidmat kepada para masyayikh di dalam perjalanan untuk ilmu ataupun di dalam perjalanan tarbiyah rohani ini. Jadi ini ujian lah. Jadi kadang-kadang dalam khidmat kita suka nama kita disebut, kita suka kita dikenal, kita suka kita yang dikedepankan, kita yang buat perkara ini dan sebagainya. Maka inilah yang kita katakan cintakan pujian. Ini adalah antara sebab yang boleh menimbulkan riak dalam diri kita. Okey. Jadi nak rawat kan kena tahu dulu sebabnya kan. Jadi sebab yang pertama tu adalah cintakan pujian. Kemudian yang kedua, takutkan celaan. Takutkan celaan, maka ini antara faktor kedua yang boleh membuatkan seseorang itu jatuh ke dalam riak. Takut kalau dia tak buat macam ni, orang akan pandang dia. Contoh macam tadi, orang yang dia depan, contohlah dia panjangkan solat dia. Ini Imam Ghazali ada sebut juga dalam kitab Al-Arba'in ini. Beliau kata ada orang contoh solat berjemaah, dia panjangkan bacaan dia, dia perelokkan ibadah dia dan sebagainya, itu dengan tujuan untuk, memang tujuannya tu untuk meraih pandangan manusia. Dan dia takut kalau macam dia kurang, contohlah imam kan, imam solat, kalau dia tak baca panjang ni, nanti orang kata kat dia, kenapalah orang imam ni, contoh belajar dekat Azhar contoh, tapi baca pun surah ringkas-ringkas je, tak hafal ke surah-surah lain dan sebagainya. Jadi ini juga antara perkara yang boleh berlaku, maknanya dia takut celaan. Dan Imam Ghazali sebut dalam bab takut celaan ni, subhanallah, ada satu poin yang saya kata, saya baca, saya tengok sangat menarik. Bila orang, contohlah orang yang buat perkara tu tadi, dia kata saya sengaja buat begitu supaya orang tidak terjatuh ke dalam dosa mengumpat. Dia kata macam tu. Maknanya kalau saya buat begitu, contohnya saya panjangkan rukuk ataupun solat saya panjangkan sujud saya panjangkan bacaan saya, supaya orang tak jatuh ke dalam dosa mengumpat. Jadi apa yang boleh dikatakan tentang orang ni? Adakah dia boleh dikatakan orang yang tidak riak? Maka di sini juga Imam Ghazali rahimahullah sebut apa dia? Yang membuatkan engkau, beliau kata, faktor untuk engkau berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, engkau menjaga hubungan dengan Allah, itu adalah jauh lebih utama daripada engkau nak menjaga orang lain daripada terjatuh ke dalam maksiat ataupun terjatuh dalam dosa mengumpat tadi. Jika benar ba'is, jika benar faktor yang menyemarakkan hubunganmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Allah semata-mata, maka engkau tidak akan sibuk memikirkan tentang pandangan manusia. Takkan sibuk fikir orang boleh terjatuh dalam dosa mengumpat dan sebagainya. Sebab
keutamaan itu adalah ketika berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keutamaan itu adalah untuk menjaga diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi ada orang kerana takutkan celaan. Macam saya sebut tadilah. Kemudian faktor yang ketiga adalah ketamakan. Tamak ini bagaimana? Iaitu dia tamaklah, ketamakan dia ini tamak kepada pandangan makhluk, maka ketahuilah, ini di sini Imam Ghazali sebut, barang siapa yang tamak akan pandangan makhluk, maka ketahuilah dia tidak akan pernah bebas daripada penghinaan, tidak akan bebas daripada dipandang rendah. Tetapi barang siapa yang berpaling daripada ketamakan kepada makhluk, maka ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mencukupinya, dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan apa dia? Allah SWT yang akan menundukkan hati-hati manusia itu kepadanya. Jadi ini saya disebut ni jalan rawatan riak. Maka yang pertama, cintakan pujian. Sesungguhnya riak itu bercambah daripada hati yang cintakan kedudukan dan mengharap perhatian manusia, seperti yang kita sebut tadi. Maka ubat dia bagaimana? Ubatilah dirimu dengan peringatan bahawa segala kesempurnaan yang disandarkan kepadamu itu hanyalah ilusi semata-mata. Semuanya adalah khayal, semuanya adalah auham. Tidak ada wujud yang hakiki melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu ma siwahu, segala sesuatu selainnya hanyalah auham, hanyalah wujud yang majazi saja. Apa maksud wujud majazi ni? Maknanya kita ni wujud tu kiasan kita pinjam saja. Kalimah wujud itu tak layak untuk kita nisbahkan wujud itu secara hakikinya pada diri kita, sebab wujudnya kita bergantung kepada Allah yang mewujudkan. Kita ini kalau dalam ilmu akidah kita sebut kita ni bahagian apa dia? Jaizul wujud. Kita ini termasuk dalam mumkinat. Maknanya boleh ada, boleh tak ada. Jadi kita ada kerana apa? Kerana Allah yang ingin kita ada. Maka cara untuk kita ubat hati kita bila kita ada cinta pujian tadi, ingatkanlah bahawasanya semua yang disandarkan kepada kita itu hanyalah ilusi sahaja, dan tidak adalah kesempurnaan yang hakiki melainkan milik Allah. Sebab itu bila orang puji kita, apa yang sepatutnya kita sebut? Alhamdulillah. Haza min fadli Rabbi. Kita sambung sikitlah, Alhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Ini adalah daripada kurniaan Tuhanku. Ini adalah kurniaan daripada Rabbku. Jadi bila kita sebut begitu, mungkin pada awalnya sukar kita nak rasa begitu, tetapi lama-lama perkara itu akan perlahan-lahan yang meresap ke dalam hati kita. Apa saja orang puji pada kita, Alhamdulillah, Masya Allah, ini semua atas kehendak Allah. Jadi kena kembalikan pujian itu kepada Allah. Ini juga bahaya. Kadang-kadang kalau orang puji kita, bila orang tak sertakan dengan ingatan kepada Allah, itu yang kadang-kadang boleh menimbulkan ain, mengundang penyakit ain, walaupun pada perkara kebaikan. Maka sebab itu bila dipuji saja, cepat-cepat kembalikan pada Allah SWT. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Ini maknanya antara kalimah-kalimah yang boleh kita sebutkan untuk menghindari diri kita sendiri daripada terkena musibah. Maka rawatlah hatimu dengan merenung perumpamaan ini. Sekalipun madu itu manis, jika engkau ketahui bahawa ia adalah racun, maka pasti engkau akan meninggalkannya. Begitulah dengan pujian manusia, walaupun nampak manis di lidah dunia, tetapi racunnya akan menghakis keikhlasan di dalam hati. Sebab kita nak buat amal ini, kan kita nak buat tu ikhlas lillahi ta'ala. Kita nak murnikan amalan kita itu semata-mata untuk Allah. Dan kita ketahui bahawasanya orang yang tidak akan, yang Allah SWT sebut, orang yang tidak akan sama sekali dapat diperdayakan oleh syaitan, hanyalah orang-orang yang diikhlaskan oleh Allah SWT, dimurnikan dirinya itu untuk Allah. Maka setiap kali engkau dipuji sebagai pejuang di jalan Allah, ahli ibadah, orang yang berilmu, maka peringatkanlah dirimu, andai aku beramal kerana pujian ini, maka aku hanyalah muflis di sisi Allah. Wahai orang yang tertipu, engkau telah memperolok-olokkan Allah dengan mencari pengawasan hamba dan kecintaan mereka. Engkau membeli pujian mereka dengan celaan Allah, dan engkau mencari redha mereka dengan kemurkaannya. Maka adakah yang lebih hina di sisi Allah daripada dirimu yang menjual keikhlasan demi sanjungan yang fana? Jadi ini teguran kepada jiwa kita. Cuba nanti kita duduk, nanti cuba baca ayat ni. Ini
Semua ayat daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah yang saya kongsi. Kemudian yang kedua, takutkan celaan. Jadi sesungguhnya antara punca riak tadi adalah takut celaan manusia. Padahal celaan manusia itu tidak memberi mudarat sedikit pun, melainkan apa yang telah diizinkan oleh Allah. Maka bagaimana kita merawat? Pasaklah pada hati kita bahawasanya celaan manusia itu tidak akan menjejaskan kita sama sekali. Ya? Kenapa kita sanggup untuk menanggung celaan Allah? Hanya demi untuk mengelak celaan manusia yang lemah. Ya? Lemah dan pasti akan binasa. Ya? Maka apabila hati kita telah berpaling daripada mengharap pandangan manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan menyingkapkan keikhlasan kita kepada manusia sehingga kita dicintai tanpa perlu kita berusaha dan dihormati atau tanpa kita perlu berusaha untuk dihormati ataupun perlu mencari-cari penghormatan daripada diri manusia. Sebab itu ikhlas ini adalah jalan yang sangat sukar, dia sangat halus. Seperti mana di dalam surah Al-Ikhlas itu tidak menyebutkan sama sekali perkataan Al-Ikhlas, maka itulah gambaran betapa tersembunyinya ikhlas ini. Tetapi di dalam surah Al-Ikhlas itu semuanya membicarakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti itu antara hubungan kita dengan Allah. Ikhlas ini adalah murninya rahsia antara hamba dan Tuhannya. Maka jadikanlah sekurang-kurangnya nanti di hari akhirat itu ada satu amalan ataupun ada satu perkara yang menjadi rahsia antara kita dan kekasih kita yang tidak diketahui oleh siapa-siapa pun melainkan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu keikhlasan, jalan keikhlasan ini sangat sukar, tetapi insya-Allah ketika kita mempelajari dengan ilmu dan kita praktis dengan amal, biiznillah kita akan menemukan keikhlasan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun orang yang telah sibuk dengan Allah, guru saya selalu sebut, orang telah sibuk dengan Allah, maka dia tidak akan lagi disibukkan dengan selain Allah. Kita sibuk mencari nazrah, pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak akan sibuk lagi dengan apa yang orang cakap tentang kita. Dan ketahuilah perkara yang banyak mengundang kesengsaraan dalam hati kita adalah ketika kita disibukkan dengan qil dan qal. Apa tu qil dan qal? Iaitu banyaknya orang ini kata begini, orang ni kata begitu. Qil dan qal ni adalah maknanya bual-bual kosong, yang mana sebenarnya tidak bermanfaat sama sekali bagi rohani kita. Kemudian ada pun ketamakan, maka rawatlah ia dengan menyedari bahawa apa sahaja yang menjadi ketamakan kita hanyalah perkara yang bersifat waham tadi, yang ilusi, yang tidak ada wujud hakiki pun. Maka kita akan jadi orang gila kalau kita sibuk dengan dunia. Adakah orang yang tahu benda tu tak wujud, tapi dia nak juga, maknanya dia sibukkan diri dengan benda tu. Tak akan ada orang begini, melainkan dia majnun, melainkan dia gila lah. Dan tanpa kita sedar, kitalah orang-orang gila itu yang disibukkan dengan dunia, sedangkan dunia ini bukan untuk kita. Allah. Maka setiap sesuatu yang kau dambakan daripada makhluk akan lenyap, sedangkan hilangnya redha Allah adalah nyata. Barang siapa yang menemukan Allah, maka dia akan menemukan segalanya. Tetapi ketika dia kehilangan Allah, maka ketahuilah dia kehilangan segala-galanya. Maka hakikat ketamakan, ketahuilah bahawa Allah lah yang melentur hati-hati manusia. Maka janganlah sama sekali terikat kepada makhluk, kerana tiada seorang pun yang memiliki daya untuk memberi tanpa izin daripada Allah SWT. Al-Mu'ti huwallah, Ar-Razzaq huwallah. Yang beri itu cuma Allah, yang memberi rezeki itu cuma Allah. Kalau satu perkara itu ditakdirkan untuk kita, siapa pun yang cuba menghalang, kumpul bala tentera sekalipun, perkara itu tak akan pernah hilang daripada kita. Tapi kalau satu itu bukan untuk kita, kita buatlah apa sahaja pun, tetap dia tidak akan sampai pada kita. Barang siapa yang tamak terhadap makhluk, maka dirinya tidak akan sunyi daripada kehinaan dan kerendahan. Ini saya dah sebut tadi. Tetapi barang siapa yang meninggalkan ketamakan terhadap makhluk, maka Allah lah yang akan mencukupinya dan melenturkan hati-hati manusia kepadanya. Maka apabila hadir dalam hati ingatan terhadap kenikmatan akhirat, ketinggian darjat di sana, maka itulah yang akan menghapus riak. Hati yang berpaling daripada keterikatan kepada makhluk, maka terhimpunlah segala himmahnya, keinginannya untuk Allah. Ini kita dah sentuh tadilah. Siapa yang sibuk dengan Allah, maka mana mungkin dia akan sibuk dengan yang lain. Siapa yang jelas tujuannya menghadap pada Allah, maka mestilah dia membelakangi selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situlah akan terhimpunnya segala keinginannya untuk Allah,
akan dilimpahinya dengan cahaya keikhlasan, dan Allah lah yang sendiri akan memudahkannya dengan bantuan dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika beribadah dan ketika itu dihinggapi riak, maknanya waktu kita beribadat tiba-tiba dihinggapi riak, sewaktu dilihat makhluk, maka sembunyikanlah ibadahmu seperti mana engkau menyembunyikan keburukanmu. Permulaannya pasti berat, tetapi di saat telah terbiasa, maka ia akan menjadi kemanisan dan kelazatan bermunajat kepadanya di dalam kesendirian. Sebab itu perkara yang paling dicintai oleh para muhibbin ataupun para kekasih Allah SWT itu adalah pada waktu malam. Kerana mereka boleh bersendirian bermunajat dengan kekasihnya Subhanahu Wa Taala. Kita mendakwa mencintai Laila, disebut ada satu syair ini, syair yang maknanya syair para muhibbin lah. Engkau mendakwa mencintai Laila tetapi engkau masih matamu masih sahaja Laila. Jadi bagaimana boleh engkau mendakwa mencintai Laila jika matamu masih sahaja Laila? Maknanya apa dia? Laila ini adalah gambaran. Kalau dalam sufi itu mereka gambarkan kan Laila Majnun. Orang Majnun ini sampai semuanya dia lihat bila kerana cintanya kepada Laila ini, sampai anjing Laila tu pun mengingatkan dia kepada Laila. Kalau ibarat bahasa kita tu macam mana kalau kita cintakan orang tu, tak dapat tengok orangnya tu pun tak apalah, dapat tengok atap rumahnya pun tak apa, contohnya macam tu. Jadi itu tentang cinta lah. Jadi para awliya Allah tu menggambarkan, maknanya para kekasih Allah ni mereka ambil perumpamaan antara manusia yang berkasih-kasihan ini kerana jelas fitrah dalam kehidupan kita. Jadi itulah yang dikatakan bagaimana engkau boleh mendakwa mencintai Laila, maknanya nak ibaratkan bagaimana engkau boleh dikatakan mencintai Allah jika di malam hari itu kau masih sedap tidur, kau tak bangun pun, kau tak nak bersendirian dengan kekasihmu, tidak mahu bermunajat pada Allah. Jangan kata gambaran Laila ni gambarkan pada Allah pula, bukan. Cuma maknanya kalau orang tu cinta, adakah orang akan mampu tidur lena? Kan? Itu yang kita kata kalau cinta tu tak mandi, tak basah, tidur tak lena kan, makan tak kenyang, ya ke? Saya pun tak ni kan, tapi itu antara bahasanya kan, bahasa cinta tu. Jadi walillahil masalul a'la, cerita tentang cintanya Allah. Bagaimana orang boleh kata dia cinta pada Allah tetapi dia masih, maknanya tak ada waktu yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala melainkan pada hal-hal kefarduan. Bahkan ketika menjalani kefarduan sekalipun masih lagi hati dia tu dengan selain daripada Allah. Maka apa dia nilai cinta yang kita sebutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka disebut di sini permulaan pasti berat, tapi kalau dah terbiasa maka akan merasakan kemanisan. Dan di setiap kali diserang riak, maka perbaharuilah niat. Ini penting tadi. Dengan meneguhkan hati kita untuk Allah dan mengingat akan kemurkaan Allah adalah pasti bagi orang yang riak, sementara pandangan manusia sama sekali tidak dapat memberi manfaat maupun mudarat. Pujian ataupun celaan sama sekali tidak mendatangkan kebaikan maupun keburukan yang hakiki pada diri kita. Dan peringatan, janganlah sekali-kali kita meninggalkan ketaatan kerana takutkan riak. Hakikatnya itu merupakan riak. Beramal kerana manusia pula jatuh ke dalam kesyirikan. Ada orang tak nak buat taat sebab tak apa, takut riak lah. Jadi dia tinggalkan ketaatan. Jadi itu sebenarnya adalah tipuan iblis. Sedangkan sebenarnya mungkin orang tak pandang pun dia. Dia je yang rasa macam orang pandang dia. Tu kita kata sebenarnya dia dah riak. Dia rasa orang pandang dia. Jadi dia tinggalkan ketaatan tu supaya tidak dipandang. Sedangkan rasa dia tu sendiri sebenarnya telah membuatkan dia tu terjatuh ke dalam riak. Jadi hakikatnya itu merupakan riak, dan beramal kerana manusia pula membuatkan jatuh ke dalam kesyirikan. Maka yang wajib kau lakukan adalah tetap beramal. Jadi bila ada masalah ni, maknanya masalah riak ni bukan kita tinggalkan amal, tetapi kita tetap beramal, tetap bermujahadah. Kita tetap buat. Kalau kita tak buat, macam mana kita nak rawat? Jadi kita tetap beramal dan berusaha untuk mengikhlaskan amalan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia mesti bermula dengan mukhlisin. Maknanya orang tu berusaha bersungguh-sungguh nak buat kerana Allah, nak memurnikan amalannya kerana Allah, nak buat sesuatu tu lillahi ta'ala. Dan pada akhirnya bila dia bersungguh-sungguh, Allah melihat kesungguhannya, maka Allah SWT lah sendiri yang akan melimpahinya dengan cahaya keikhlasan, dan dia akan dibimbing dengan hidayah dan taufik
Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam. Jadi saya rasa itulah sedikit untuk perkongsian kita pada malam ini, daripada penyakit riak, yang mana kita berkongsikan hari ini daripada Asatizah Selangor. Saya tadi tak boleh pengenalan Asatizah Selangor, yang mana Asatizah Selangor ini merupakan salah satu usaha yang telah digerakkan oleh Menteri Besar Selangor, iaitu Datuk Seri Haji Amiruddin Syari. Semoga Allah memelihara beliau dalam usaha untuk kita menyebarkan kefahaman Islam yang wasatiyah dan juga menggerakkan program-program dakwah dan kerohanian di sekitar masyarakat Selangor. Dan ini adalah antara program yang kita jalankan, iaitu Talaqi Live, dengan kitab-kitab pilihan bersama asatizah yang bertugas untuk memberikan manfaat kepada masyarakat Muslim, insya-Allah. Mudah-mudahan ia menjadi satu ganjaran kebaikan bagi kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam media sosial, soalan okey. Sekejap. Dalam media sosial, mana yang lebih baik, sembunyikan amal untuk ikhlas atau kongsi supaya orang lain termotivasi? Okey, baguslah soalan ni. Sebenarnya dia ada jawapannya. Imam Ghazali buat lah, ataupun Imam Ghazali sebut, rahimahullah. Cuma secara ringkasnya, mana lebih baik, sembunyikan amal untuk ikhlas atau kongsi supaya orang lain termotivasi? Jadi setiap amalan bermula dengan niat. Seperti kita sebut tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan tu bermula dengan niat, dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Saya nak sambung hadis tu tadi sebenarnya, siapa yang berhijrah kerana Allah, di hadis tu cerita tentang bab hijrah. Jadi bila kita kata kita tak boleh meletakkan satu ukuran untuk semua orang, maknanya kita tak boleh letak satu standard, okey ini lebih baik. Maknanya kalau tak berkongsi tu jauh lebih baik. Kalau berkongsi tu jauh lebih baik. Jadi setiap orang mengenal dirinya masing-masing. Jadi yang paling utama bagi kita itu adalah memperbetulkan niat kita terlebih dahulu. Ketika kita beramal. Maka menyembunyikan amal untuk meraih keikhlasan ini adalah satu hal yang terpuji. Sebab ini adalah salah satu daripada jalan kita bermujahadah. Sebab ikhlas ini nilainya sangat mahal. Ikhlas ni kita kata adalah satu perkara seperti yang saya sebut tadi, sangat sukar untuk dicapai. Bahkan kalau kita lihat surah Al-Ikhlas, tidak ada satu kalimat ikhlas tetapi dinamakan dengan surah Al-Ikhlas, yang mana ceritanya semua tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkongsi itu tidak menafikan keikhlasan. Maknanya tak semestinya orang sharing tentang kebaikan yang dia buat, maknanya dia tidak ikhlas. Cuma kita kena bijak bagaimana untuk kita meletakkan keutamaan. Ada perkara yang boleh kita kongsi. Sebab kadang-kadang dalam media sosial ni terlalu banyak sangat penyakit. Jadi kita kena tengok apa posisi kita lah. Maknanya keadaan kita tu ketika mana kita berkongsi. Pertama tadi betulkan niat kita. Kemudian yang keduanya, jika kita lihat perkara itu boleh mendatangkan lebih banyak kebaikan, maka silakan. Tapi kalau kita tahu, contohnya orang-orang di dalam media sosial kita tu ada golongan-golongan yang kita rasa boleh menyebabkan apa yang kita kongsikan itu mendatangkan lebih banyak mudarat, maka kita jauhkan. Itu sahaja, apa-apa pun semuanya kembali kepada niat kita. Jadi tidak ketika seseorang berkongsi itu tidak menafikan keikhlasan diri dia, tetapi dalam masa yang sama perkara yang paling aula dan paling wajib untuk diperhatikan adalah tentang dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pun kadang-kadang suka je baca kan sharing tentang kebaikan-kebaikan, sebab kita pun mendapatkan inspirasi daripada orang lain. Kisah hidup kita ni terlalu singkat untuk kita belajar semua perkara. Jadi kadang-kadang kita mempelajari tentang kehidupan itu daripada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi boleh saya katakan macam mana kesibukan kita untuk beramal itu adalah jauh lebih baik daripada kesibukan kita untuk berkongsi apa yang kita buat. Bukan maknanya saya menentang orang nak sharing, orang nak tulis, ahlan wa sahlan, sila. Ada orang yang memang suka menulis, suka. Bahkan saya sendiri dulu pun, saya pun memang jenis
suka menulis. Tapi tak ada tulis pasal diri sendiri. Banyak tulis lah, suka menulis, kadang ada nasihat, ada kalam-kalam share, diterjemah. Dan banyak, maknanya banyak perkara tu kebaikan yang didapatkan oleh orang ramai. Dan sebenarnya sangat ramai orang yang berhajat pada perkara-perkara tersebut. Tetapi kadang-kadang bila sampai satu waktu tu, ada ketika memang kita macam mana kita direhatkan seketika daripada perkara tersebut. Ini kan kita boleh tengok juga iktibar daripada kisah Imam Ghazali rahimahullah kan. Waktu beliau mencapai puncak kemasyhuran, beliau mengajar, beliau berkuliah dan sebagainya, memberi wa'zun, memberi nasihat, memberi panduan, tapi sampai satu masa memerlukan pada kesendirian. Maka ini adalah perjalanan kita masing-masing. Jadi setiap orang kena perhatikan apa niatnya dan dia kena tengok di mana posisi dia ketika itu. Mungkin kalau dulu dia boleh saya kata sampai satu tahap kita macam rasa tak nak apa-apa dah tak nak orang tahu apa-apa dah tentang diri kita, sebab yang muhim bagi kita adalah bainana wa bainallah, adalah antara kita dengan Allah. Dia akan sampai satu tahap begitu. Tapi bukan bererti kalau orang tu berkongsi dia tak ikhlas dan sebagainya. Jadi seperti yang saya sebut tadi, kita tak boleh letak satu standard ataupun kita kata yang ini lebih baik ataupun ini lebih baik, maka dia akan depends kepada situasi, kepada keadaan ketika itu, apa yang mendorong kita menulis dan sebagainya. Apapun, jaga niat kita dan mudah-mudahan dengan jaganya niat, maka Allah akan beri hidayah dan taufik pada kita insya-Allah. Apa nama kitab yang Ustazah guna tu? Kat mana nak beli? Kitab Bidayatul Hidayah. Macam mana nak beli kat mana? Dekat Shopee ada kitab Bidayatul Hidayah ni. Macam mana saya nak hantar? Nanti PM lah dekat ni. Dekat Allahumma salli ala Muhammad. Dekat chat nanti minta tolong admin hantarkan gambar kitab. Ada yang terjemahan dia. Kitab Bidayatul Hidayah. Permulaan hidayah, permulaan petunjuk. Maknanya kitab ni dicerita tentang apa sepatutnya langkah-langkah pertama. Ni mungkin baru masuk kuliah saya kan. Apa yang cempaka baru masuk kuliah apa yang sepatutnya kita buat, permulaan, jalan-jalan permulaan untuk kita meraih hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah cerita tentang, sebelum ni kita dah cerita tentang pembersihan di sudut anggota. Maka ini sekarang kita pergi kepada ma'asil qalbi. Bagus kalau ada kitab terjemahan insya-Allah. Shopee ada, type je kitab nama dia. Okey. Terima kasih. Perjalanan Sunyi. Nama-nama dalam ni masya-Allah saya rasa macam berada di zaman-zaman zaman klasik Perjalanan Sunyi, Cempaka, masya-Allah cantik-cantik namanya. Okey, ada lagi soalan? Okey. Alhamdulillah. Itu saja untuk malam ni. Jadi terima kasih sekali lagi pada semua yang hadir. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat sama-sama kita manfaatkan insya-Allah, dan kita kena saling mendoakan antara satu sama lain. Saya minta semua yang ada tolong doakan saya juga supaya kita sama-sama dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tutup majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.